Kalau macam tu, kita nak tengok wayang dekat mana? Soalannya bagus. Telefon aku lah. Oh, okey. Jom, kita tengok wayang sampai makan dan minum. Okey. Oh my god! What is that? Aku ke? Oh. Ya kot. Ha, apa? Oh, Jap. Tu cuma grup kita je. Tapi kenapa hang punya tak lekot? Aku off dalam aku punya ni. Ada kat sebelah aku ni. Kita tengok wayang. Ni serius lah weh. Penculik tu ada kat bantai kita. Ya, aku tahu lah boy. Akak, kita main dalam rumah je lah. Kat dalam ke, kat luar ke, sama je. Kau ni. Ih. Waduh, ini manusia. Hai, budak ni. Aku tembak guna pistol roket baru. Nanti kalau kira sampai 50, esok dah habis. Sekejap. Kau ni siapa? Nanti kau akan tahu aku siapa. Oh, penculik ya? What the fuck? Budak ni kau menjerit macam hujan yang pula. Kau mengaku. Aku tak suruh pun kau pening aku. Memanglah, sebab ada perkara yang lain. Hapondan. So, kau takkan ada peluang lari daripada sini. Banganglah. Ada peluang lagi ke aku nak terajangkan hang sampai ke syurga? Mak kau. Makan kau. Aku dah ikut kau berubah jauh sikit depan kabel. Makan. Buat jangan kan. Makan kau. Macam mana si Amy tu boleh hilang? Aku macam dengar dia nak pergi menyuruh kat bawah. Tapi aku tak tahu kat mana. Hang dah tengok semua kawasan rumah kau? Dah, semua. Tapi takkan dia menyuruh kat dalam bilik kot. Kita dulu kalau main, dia jarang masuk bilik. Dulu tu bila? Waktu kita kecil. Ya Allah kau ni. Sorry, aku lupa ingatan.